Ustazah, macam mana saya nak hormat dia, saya nak lembut, perangai dia pun macam apa. Saya boleh jadi isteri solehah, tapi suami kena berubah dulu. Ramai wanita, dia nekat untuk jadi wanita yang baik, isteri yang baik, isteri yang solehah, lidah yang lemah lembut, penyayang, keluar perkataan manis-manis. Tapi selagi mana ada ego, suami saya memang tak layak untuk ditaati, Ustazah. Kalau antara saya dengan suami, saya lagi layak jadi ketua keluarga. Oh, main lagi. Sebab apa puan cakap macam tu? Keputusan saya buat, tindakan saya buat. Kalau ada masalah, saya yang penyelesaian. Ujian bagi wanita yang diberi kelebihan akal yang cergas. Tiba IQ suami tak bercergas. Orang perempuan memang Allah beri banyak kelebihan. Tapi bukan kerana kelebihan untuk merendahkan kekurangan yang ada pada suami. Kekurangan suami ujian untuk kita. Kekurangan kita ujian untuk suami. Kelebihan suami untuk disyukuri. Ujian untuk disabari. Kelebihan yang ada pada suami untuk disyukuri. Kekurangan yang ada pada dia untuk disabari. Sama juga dengan kita. Kelebihan kita untuk disyukuri. Kekurangan kita untuk disabari oleh suami. Saya boleh jadi isteri solehah, tapi suami kena berubah dulu. Ramai wanita, dia nekat untuk jadi wanita yang baik, isteri yang solehah, lidah yang lemah lembut, penyayang, keluar perkataan manis-manis. Tapi selagi mana ada ego, suami saya memang tak layak untuk ditaati, Ustazah. Kalau antara saya dengan suami, saya lagi layak jadi ketua keluarga. Oh, main lagi. Sebab apa puan cakap macam tu? Keputusan saya buat, tindakan saya buat. Kalau ada masalah, saya yang penyelesaian. Ujian bagi wanita yang diberi kelebihan akal yang cergas. Tiba IQ suami tak bercergas. Orang perempuan memang Allah beri banyak kelebihan. Tapi bukan kerana kelebihan untuk merendahkan kekurangan yang ada pada suami. Kekurangan suami ujian untuk kita.